Okey kelas, kita sambung yang muka surat 20. Muka surat 20 yang C, hitungkan nilai bagi setiap yang berikut. Dia dah bagi dah dia punya rumus. Dia punya rumus adalah ini. Y sama dengan 5X tambah C. Kemudian kita kena cari nilai untuk Y ni. Sebab nilai Y dia tak bagi. Tapi dia ada bagi nilai X dengan C. X sama dengan 3, C sama dengan 2. Jadi kita guna rumus yang dia bagi. Y sama dengan 5X tambah C. Y sama dengan 5. X ni kita masukkan nilai yang dia bagi adalah 3. C nilai yang dia bagi adalah 2. Jadi Y sama dengan 5 darab 3 adalah 15. Tambah dengan 2. Y sama dengan 15 tambah 2 adalah 17. Jadi jawapan untuk Y adalah 17. Okey, untuk soalan yang B pula, kita nak cari nilai X. X dia tak bagi, tapi Y dengan C dah bagi. Kita guna rumus yang sama. Y sama dengan 5X tambah C. Y kita masukkan nilai 17. X kita tak ada nilai, kita letak X balik. C sama dengan 7. Jadi 17 dengan 7 ni, 17 boleh bawa ke depan. Bila kita bawa ke depan, ini positif, dia akan jadi negatif. Tinggal 5X. 17 tolak 7 adalah 10. 10 5X. 10 ke sini, operasinya darab. Untuk ke sini kita tukarkan dia jadi operasi bahagi. Sebab kita nak nilai untuk X ni. Jadi 10 per 5 sama dengan X. 10 bahagi 5 adalah 2. Jadi X dia sama dengan 2.